Ni saya nak share dengan korang satu kedai yang sangat berbaloi. Dia ni famous tepi jalan je sebab dia jual set RM100. Ni set pun nama ikan bakar untuk 5 orang makan tau. Dia datang dengan satu jug air fresh orange tau. Dalam set ni ada kerang bakar sambal, ada ikan bakar, ada ikan bakar sambal, ada kailan ikan masin, ada tom yum seafood, siap ada chicken butter lagi. Bukan setakat tu, dia datang sekali dengan nasi lemak 5 bungkus tau. Kalau dulu Melaka ni famous dengan ikan bakar dia mahal kan. Tapi sekarang bila peniaga dah buat set macam ni, senang korang nak ukur poket. Bawa satu family ada 5 orang makan kan, RM100 je. Kalau nak nasi lemak yang fancy sikit, boleh ambil ni, nasi lemak udang goreng tepung. Korang tengok udang goreng tepung dia tu punyalah cantik. Yang minat sotong, nak ambil sotong pun ada, nasi lemak sotong goreng tepung. Yang ni dia punya goreng tepung tu dia lain sikit tau. Dia macam berempah sikit, dia basah-basah. Kalau nak set jimat, nak 2 orang makan, boleh ambil set shell out ni. Yang ni untuk 2 orang makan, siap free 2 nasi. Kalau yang ni korang kena pilih lah, sama ada nak masak sambal atau nak masak buttermilk. Lepas tu dalam dia semua sama. Siap ada lala, siap ada kupang, ada udang, ada ketam lagi. Kalau dekat sini saya boleh cakap antara makanan yang puas hati dan berbaloi. Harga pun tak mahal kan. Sambil menunggu tu, nak order otak-otak ada, nak order sate pun ada. Tapi yang penting korang jangan lupa datang dekat Meledak Station. Yang ni dekat Kampung Paya Ikan dekat Bukit Baru. Operation hour 6 petang sampai 11.30 malam. Hari Rabu dia cuti.